Oke guys, selamat datang di channel Rifki. So hari ini aku akan bagi Minecraft Survival yang musim kebaru, yaitu musim 19. Jangan aku cakap 19 guys. Oke guys, sekarang untuk musim 9 kita dah sekarang ke dunia baru Aku siap-siap musim aku akan ke dunia baru ataupun dunia yang sama. Oh my god, belakang gua apa? Ada creeper, no, bukit hancur. Aduh, bukit. Aku ini betul lah. Banyak jadi aku hidup dulu guys. Oke guys, peminatnya ada satu lagi peminat yang saya buat. Aku kejar. Kejar. Pilih kejar dengan. Weh, alamak, ini bukan yang aku pernah beli tu ke. Tipu. Apa kita buat ni guys? Sebelum kita tidur, aku nak balik dulu guys. Korang perasan tak aku nampak punya aku dulu. Wow, aku tak boleh. Skeleton ni kacau tu. Skeleton. Jangan kacau aku. Perasan tak butang ni guys? Butang trade ni. Butang trade dah update guys. Okay guys, macam korang tahu Minecraft ni sudah update dan anak binatang saya nampak tu pun dah update juga guys. Sekarang ni sudah update baru, nama dia Tiny Takeover guys. Tiny Takeover. Macam kambing tu guys. Aku tunjuk kamera. Aku ada kambing ni. Kambing jangan nak lari ya. Bantu nampak tu guys. Kamu nampak anak ni kecil dah lah, muka dia dah baru lah. Saya ada semua orang tahu kalau semua tak tahu, carilah ke Minecraft tu ya. Orang boleh tengok Minecraft trailer Tiny Takeover trailer. Ni okey, pembinaan hari ni aku nak buat ni guys. Aku akan buat pembinaannya, iaitu lihat tu guys, aku sudah buat tu guys, apa tu, storage room. Nama dia, ini adalah storage room. Aku akan masuk storage room. Aduh, tutup dulu, aku tak nak monster tu masuk. Ini adalah storage room nanti sebab apa? Sebab kali terakhir saya bermain game ni, saya nak simpan barang aku semua penuh. Pasal nak nanti sekejap nanti aku viewskan rumah aku nanti. Lepas tu lantai kita letak apa guys? Tolong komen di bawah ya. Tahu komen di bawah. Okey, ni aku nak letak kayu ni guys. Kayu atas ni. Okey. Wow, dapat 31 je. Ni kita ada. Laju ni lari. Alamak. Okey. Jom, aku nak ambil barang-barang dulu guys. Okey, mana barang-barang aku pergi ni? Okey, aku ni ada kayu guys. Nasib baik aku dah beli pada Pak Warning Trader tu guys. Okey, lihat ni guys, barang-barang aku semua penuh. Itulah pasal banyak sangat barang-barang harta karun yang aku jumpa sangat. Aduh, Okey, batangnya sini. Okey. Dan aku dah buat crafting table. Okey, crafting table di sini. Aku nak hancurkan biji-bijinya kerana aku nak jadikan ni sebagai lantai. Aku tak nak rumput. Okey, dah bersih. Lepas tu crafting table kita akan letak tengah guys. Tengah ni. Lepas tu aku nak buat pintu. Lepas tu chest adalah barang pertama kita ya. Lihat ni guys. Ini dia pintu. Alamak, aku sini ada pintu guys, tapi aku buat pintu guys. Tak apalah. Ni lantainya letak apa? Saya tak tahu ni. Aku tahu. Kita letak ni guys. Batu brick. Tapi aku cuba buka lagi. Alamak, macam mana ni? Aku akan masak batu-batu ni dulu guys Masak batu. Semasa batu dah siap. Dia dah siap. Nanti kami akan tunjukkan korang Okey, aku dah masuk rumah dulu. Aku dah banyak batu ni. Batu. Banyak sangat ni batu. Tak bisa masak. Aduh.
Tak boleh masak. Iyalah, tak boleh. Kita boleh start kat punis juga. Punis dah paling function. Banyaknya aku lapar-lapar ni. Sebab banyak dunia-dunia aku hack tau. Jadi aku nak pakai dunia baru guys. Ni bau. Aku nak hancurkan bau ni guys. Bau ni hampir hancur guys. Aku tak nak tengok bau ni lagi. Stop dia lama. Hancur lagi. Aduh. Lama lah nak hancur. Okay, tak apalah. Rabi je lah. Okay. So, kita padam kat sini. Nanti aku akan letak stiker-stiker Nanti letak apa semua ni. Nanti dah lupa. Aduh guys. Okay. Nak manjat ni guys. Okay, aku kena pakai batu ni guys. Aku je jatuh. Tak apa, boleh manjat lagi. Aduh, aku kena menang. Okay, sini. Ingat saya harap game storage room yang ni saya nak buat yang terbaik. Jangan risau guys, benda simple je. Okay, yang ni aku nak tak pakai apa ni guys. Aduh, asyik jatuh je aku ni. Bila aku buat pembinaan, asyik jatuh. Aduh. Penat aku nak manjat balik. Uzah. Okay. Bumbungnya kita akan buat pendek. Je. Aduh, banyak lah. Okay, nak buat storage room bukan senang. Kena kumpulkan bahan lah. Tapi storage room ni senang sikit kalau kita bekerja sama. Tapi aku tak ada bekerja sama guys. Aku tak ada satu team. Aduh, satu lagi. Okay. Terbalik. Okay. Kita boleh. Aduh. Asyik jatuh. Aku tergerak guys. Lepas tu jatuh. Ush. Okay guys. Banyak senjata-senjata aku upgrade Ni senjata netherite semua dah upgrade. Kecuali di dunia dunia lain aku tak upgradekan netherite. Tu apa benda ni? Ni muncul kenapa? Muncul ni kenapa? Aduh. Iklan tu video iklan muncul lah guys. Aku tengok buat pembinaan ni kacau. Okay. Okay, nak buat berapa blok ni? Wah, ada keledai guys. Aduh, sebenarnya aku tak tunjuk kandang kuda guys. Sebenarnya kandang kuda aku sebenarnya aku dah buat guys. Apa? Tu kandang kuda di sebelah storage room. Aku buat di sebelah storage room tau. Aku nak pakai kayu lagi. Tapi aku lapar. Aku nak makan. Makan. Okay, ni kayu kita letak. Oh my god, aku nak. Okay. Cukup ni. Jatuh. Jangan risau. Masih banyak ruang guys. Lepas aku lompat lepas. Ni aku tak letak lagi ni. Okay, satu lagi. Aku lepas guys lompat. Bismillah. Aduh, jatuh pula dah. Tapi jatuh aku ni dah rosak lagi lah sebab ramai sangat. Okay, macam biasa rumah aku ni dekat dengan kampung villager. Aku biasa selalunya di Minecraft Survival Overworld 1 sebenarnya saya sebenarnya hebat sangat. Sebenarnya semua suka ke saya, tapi sekarang ni villager yang keempat ni semua suka saya. Benda dia ni. Okay guys, nanti di dunia Minecraft aku akan bagi nombor kampung villager semua. Aku asyik duduk kampung villager aja aku ni. Kampung villager memanglah function.
Dan kayu aku dah habiskan semua tu. Dan batu dah masak ke belum? Jom kita tengok guys. Okay ni masih menyala. Okay guys, kalau korang nampak benda ni menyala. Okay, kita ambil batu guys. Let's go. Kita dapat batu dan kita tarik. Ni kita. Okay, kalau korang tak boleh buat, kalau korang tak cukup, kita buat dekat sini Tengok ni kita taruh. Oh, lajunya banyak batu Lagi. Okay, ni ada banyak lagi batu ni. Ini lagi banyak lagi kayu ni. Okay. Oh, tak cukup. Tambah lagi sekali. Tambah lagi. Okay. Saya harap misi apa nama ni? Misi storage room completed. Alamak, bumbunya sama macam rumah tu lah. Aku nak buat 3 je. Salah. Mana? Aduh, jatuh sekali tu. Ada ke atas. Kita. Aduh, aku ni. Awal lah. Aku geram. Minecraft ni selalu salah. Lah. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Okay. Batu masih banyak lagi dalam poket tu. Aduh, sikit lagi. Tadi 1, 2, 3. Tengok. Aduh, 3 blok je. 3 separuh blok lagi ni. Aduh, apa benda ni? Okay. Uish. Apa ni? Aku ingat batu ni dah buang tu. Batu ni ada satu lagi rupanya. Jatuh guys. Aduh, jadi mata guys. Ini nak buat mata. Ini nak buat patung apa? Aduh. Okay, aku nak pakai semua guys. Sebenarnya saya nak pakai. Okay, ada batu pergi guys. Batu lagi nanti aku petik. Aku nak petik dulu guys. So, aku ada punya idea. Batu akan bercampur dengan cobblestone. Batu cobblestone akan bercampur dengan tu guys. Apa nama tu? Cobblestone dengan stone brick. Itulah. Okay guys. Daripada episod lepas tu saya dah sambut raya Saya dah menziarahi semua orang. Saya lupa nak bagi ucapan selamat hari raya. Berapa saya tak tahu. Tak apalah. Udahlah. Kalau batu apa susah nak sebut. Cobblestone tak cukup, ambil ni. Okey, nanti barang kita cepatlah berkurang. Alamak, ada creeper. Cepat. Wah, kenapa di sini? Banyak ni letakkan. Witch. Aduh, mana ni benda hancur. Aduh, apa kena Alamak, aku punya nyawa. Aku tak nak mati konyol. Ni seorang lagi. Ni ikut ni aku. Aku tak nak mati konyol. Amam lu. Wah, teruk ni. Minecraft survival aku ni guys. Aduh, episod 1 ni makin teruk lah. Aku nak mati guys. Aku tak nak mati. Mana aku tahu creeper ni naik atas. Kenapa creeper ni ke atas? Semua creeper kejar saya. Aduh, sisa je permintaan ni. Habis bumbu kita hancur gara-gara creeper yang ni. Aduh, ni lantai hancur. Aku tak tahan lagi sudah. Aku sudah tak tahan lagi. Aku dah baik guys. Aku bagi separuh-separuh dulu. Saya nak bagi semua. Aduh, lama-lama ikut pula. Aduh, aku tak nak mati.
mati. Aku tak nak mati. Salah. Salah pula. Aduh, banyaknya monster ni kacau aku pembinaan. Aku nak beli jalan lancar tapi creeper weh. Aku geram dengan creeper tu dah lah. Bosan. Harap betul lah. Masakan aku. Kenapa banyak? Pembinaan aku semua rosak. Ni aku dah bagi peluang terakhir. Sia-sia kan? Tak apalah. Dia berlaku. Benda pun dah berlaku. Rezeki orang. Aduh, batu dah habis. Aku batu nak. Okay, siap guys. Alamak. Kita ada ni guys. Okay. Aku buat separuh dulu guys. Separuh stone brick, separuh tu guys. Apa nama tu? Separuh stone brick, separuh cobblestone ya. Jadi kita akan letakkan cobblestone dulu. Gali. Baik. Aku pakai ambuk. Okay, aku kalau lah aku boleh gali lagi masa itu. Ambrik 4. Aduh. Okay, ni aku letak separuh dulu guys. Creeper. Hei, supaya aku tak bawa. Silap guys. Aku punya macam ni nak balik. Aku tahu. Buku dia itu. Alamak, jangan pergi hancurkan lantai tu lagi guys. Alamak, lagi. Creeper lagi. Creeper ni atas punya. Sepertinya aku harus tidur dulu guys. Sepertinya kita harus tidur ni mah. Okay. Ayo balik. Aku nak tidur. Sepertinya kita kena balik. Tidur ni mah. Sepertinya kita harus tidur ni mah. Okay, ayo jom kita tidur. Okay, selamat pagi guys. Sarapan. Okay guys, sekarang ni hari ke-30 masuk ke 29. Ni kita kutip. Lemak barang penuh. Ni ada skeleton dengan creeper. Kabur. Masuk dalam. Lemak musuh. Macam mana dia boleh masuk guys? Gelek pula. Aish. Okay guys, sekarang aku nak buat chest pula guys. Yang tu aku renovasi kejap. Alamak, barang penuh ni. Ini video iklan muncul lagi. Okay. Halo guys, kalau video saya teruk, korang semua telur. Korang macam biasa, korang tak kena tengok juga guys. Jangan tak tengok. Aduh, baru separuh chest guys. Hari yang paling teruk. Siapa lah creeper ni. Ini seorang lagi ni. Mana begini. Kabut! Aku tak nak creeper. Aku tak nak creeper tu ledak lagi. Meletup. Ni creeper meletup ni. Geram lah aku dengan creeper ni. Creeper ni sejak. Muncul dalam Minecraft asyik meletup. Monjang. Kenapa lah tak suruh monjang buat creeper tak nak meletup. Kau jangan bergerak boleh tak? Okay. So ni aku akan letak ni nanti. Jadi kita akan buat. Saya nak letak semua dari sampai ujung. Alamak, hancur pula.
Okey, habis. Okey, untuk yang lain nanti aku akan renovasi satu lagi nanti. Nanti aku screenshot, nanti aku tunjukkan gambar rupa storage room macam ni. Okey, jadi aku rasa kita sampai jumpa hari ni. Jadi kalau kau nak video ni, jangan lupa korang like dan subscribe dan jangan lupa tekan lonceng. Jadi aku jumpa video akan datang dari musim 9 ini, musim baru. Bye bye semua.